Okey, untuk soalan E, N tolak 3 bracket, dia tak ada apa-apa tau dekat depan kurungan dia ni. So sebenarnya kurungan ni tak ada apa-apa pun. So just kita buka macam tu saja. N tolak 3. Okey, begitu. Yang ni dia akan jadi darab lah. So tambah, okey, N darab N kuasa 2. N darab negatif 3, negatif 3N. Negatif 2 darab N, negatif 2N. Negatif 2 darab negatif 3, positif 6. Okey, kenapa cikgu buat bracket lagi dekat sini? Sebab, ingat tak? Kalau ada dua kurungan ni, ada something dekat depan dia. So, kita kena bracket lagi. Lepas tu baru kita buka. So, dekat sini dia akan jadi N tolak 3 tambah. Dan ini buka kurungan. Kalau tambah dekat depan dia, tak ada apa-apa berlaku kan. Kalau dia negatif, baru dia akan ubah semua tanda dekat dalam ni. So, kalau positif, tak ada apa berlaku. So, kita just buka je. N kuasa 2 tolak 3N tolak 2N tambah 6. Okay, sekarang kita nak susun. Okay, kita tengok N kuasa 2 nilai positif. So, kalau positif, tempat dia di depan. N kuasa 2. Okay, lepas tu N kat tengah. So, ni positif N tolak 3N tolak 2N tolak 3 tambah 6. Okay, lepas tu N kuasa 2 tunggal, tak ada apa-apa. Okay, yang ni, ni 1 1 tolak 3 tolak 2. 1 tolak 3 tolak 2 jadi negatif 4. Negatif 4N. Yang ni pula negatif 3 tambah 6, positif 3. Okay, sekarang ni kita nak kena faktorkan. Okay, jangan lupa bila soalan tu cakap faktorkan, jawapan akhir mesti ada kurungan. Itu tips dia. Kalau soalan tu suruh faktor, tapi jawapan awak last sekali tak ada kurungan. Contohnya awak stop kat sini. Confirm salah. Okay, ingat tips dia. Kalau soalan tu cakap faktorkan, jawapan akhir mesti ada kurungan. So, maksudnya kita kena faktorkan, kena buat kurungan lah. So, buat letak apa ni? Buat kurungan, letak N dengan N siap-siap sebelum kita tekan calculator. Okay. Okay, A dia adalah 1, B adalah negatif 4, C adalah 3. So, jawapan dia 3. So, kita tulis kat sini. Tolak 3. Dan jawapan kedua adalah 1. So, kita tulis kat sini. Tolak 1. Dan jangan lupa semak N darab N kuasa 2. Betul Okay. Inilah jawapan dia. Okay, soalan F. Mula-mula kita buat apa? Buka kurungan dulu. 12 darab X, 12X. 12 darab 1, 12. Yang ni pula negatif 10X darab 2X. Jadi, negatif 20X kuasa 2. Negatif 10X darab negatif 1. Jadi, positif 10X. Okay, lepas tu kita tengok dekat sini. X kuasa 2 bernilai negatif. Okay, bila dia negatif, dia dekat belakang sekali. Okay. Dan kalau X kuasa 2 negatif kat belakang, so siapa letak ke depan? Adalah nombor. So siapa nombor? 12 ni. Okay. So 12 ke depan. Lepas tu X tambah 12X tambah 10X. Okay. Dan negatif 20X kuasa 2 dekat belakang. Okay. Ingat kalau kuasa 2 nilai negatif, dia dekat belakang. Kalau positif, dia dekat depan. Okay. Begitu. So, yang ni kita selesaikan. 12 tambah 10 dia akan jadi 22X tolak 20X kuasa 2. Okay, sekarang ni kita dah boleh tekan calculator. Tapi sebelum tu kita buat dua bracket siap-siap. Letak X dengan X. Okay, baru tekan calculator. A adalah negatif 20. B adalah 22. Dan C adalah 12. Okay, nanti kita dapat perubahan. Kalau ada perubahan, kita buat apa? Tekan shift, tekan fraction ni. Dapat negatif 2/5. So, dekat sini kita tulis apa? Tambah 2. Dan per 5 ni, letak dekat depan. Letak dekat X tu kan. Okay, lepas tu yang kedua, dapat 1.5. Tekan shift, fraction. Dapat 3/2. So, dekat sini tulis. Tolak 3/2 tu tulis dekat sini. Okay, lepas tu, nak buat apa? Kita kena terbalikkan X dia sebab X kuasa 2 dekat belakang. So, yang ni dia akan jadi
2 tambah 5x, 3 tolak 2x. Okay, ini kita dah belajar dah dekat nombor 3 tadi kan. Sekarang awak tengok balik sekarang nombor 3, soalan nombor 3 kita dah belajar bagaimana nak faktorkan kalau x kuasa 2 bernilai negatif. Kita kena terbalikkan macam ni. So ini kita tak pakai lah, cancel lah ini. Ini betul. Okay, lepas tu kita nak buat apa? Kita kena semak. 2 darab 3 jadi 6. Tapi yang ni 12. So apa yang kurang? 2 darab 3 6. 6 darab apa dapat 12? 6 darab 2 kan? Okay, 2 tu terletak kat luar ni. Okay, itulah jawapannya. Okay, soalan G. 6Pi tolak 1 tambah, okay, ni darab ni, 2Pi darab 2Pi jadi 4Pi kuasa 2. Lepas tu 2Pi darab 3, 2Pi darab negatif 3 jadi negatif 6Pi. Okay. 4Pi kuasa 2 bernilai positif. So kalau positif dia dekat depan. Okay, 4Pi kuasa 2. Lepas tu Pi tambah 6Pi tolak 6Pi tolak 1. Okay, nanti dia akan jadi 4Pi kuasa 2. 6Pi tolak 6Pi habis. Cancel. Tolak 1 dekat sini. Okay, tak ada apa-apa berlaku. So kita kena buat apa? Kena faktorkan. Sebelum kita tekan calculator, dia letak dua bracket siap-siap. Letak P dengan P. Okay, kita tekan calculator. A adalah 4. B adalah 0. C adalah negatif 1. So nanti kita dapat point. Tekan shift, tekan fraction. So dapat 1/2. So dekat sini kita tulis apa? Tolak 1 yang per 2 ni letak dekat P. Okay. Dan jawapan kedua fraction berapa? Decimal lagi. Tekan shift, tekan fraction. Dia akan jadi negatif 1/2. So tulis dekat sini. Tambah 1 dan per 2 letak dekat depan. Okay. Dan semak 2Pi darab 2Pi 4Pi kuasa 2. So inilah jawapannya. Okay. Dan soalan terakhir. Okay. Sekarang ni ada kuasa 2. Kita buat 2 kurungan. Dan yang ni kita tak payah darab lagi lah sebab kita nak darab sekali. Okay. Yang ni kita buka jadi 2. Yang ni relax dulu. Sekarang kita darab sekali. Semua darab buka kurungan. So nanti dia akan jadi 2K darab 2K jadi 2 darab 2 jadi 4. 2 darab negatif K negatif 2K. Negatif K darab 2 negatif 2K. Negatif K darab negatif K positif K kuasa 2. Okey, untuk yang bahagian ni kita tak perlu buat bracket. Kenapa? Sebab depan dua bracket ni tak ada apa-apa. Okey, bila tak ada apa-apa, tak payah buat bracket. Okay. So kita just buka macam tu saja. Dan yang ni pula pun sama juga, kita buka kurungan 6K darab 2 dia akan jadi 12K. 6K darab K dia akan jadi negatif 6K kuasa 2. Okay, sekarang ni kita buat apa? Kita susun. Okay, nak letak K kuasa 2 kat depan tak? Tidak sebab K kuasa 2 ni nilai negatif kat sini. Kalau tengok negatif 6K kuasa 2, K kuasa 2. So negatif tu lebih besar kan? So sebenarnya dia dekat belakang. Okay, so kalau K kuasa 2 kat belakang, kita ambil nombor letak depan kan. Okay, 4 dekat depan. Lepas tu semua K kat tengah. Negatif 2K, negatif 2K, tambah 12K. Dan K kuasa 2 dekat belakang. Okay, lepas tu kita solve. 4 dah. Sebab dia tunggal dia seorang-seorang dia. So 4. Negatif 2, negatif 2 tambah 12. Negatif 2, negatif 2 tambah 12 akan jadi positif 8K. Dan K kuasa 2 tolak 6K kuasa 2, dia akan jadi negatif 5K kuasa 2. Okay, lepas tu kita buat apa? Kita tekan calculator. Tapi sebelum tu, buat dua kurungan siap-siap, letak K dengan K, dan baru kita tekan calculator. Okay, A adalah negatif 5. B adalah 8. Dan C adalah 4. So jawapan dia ada point, tekan shift, tekan fraction. Dia akan dapat dekat sini. Tambah 2. Okay, per 5 tu letak dekat sini. Dan yang kedua, 2. So maksudnya dekat sini dia akan jadi tolak 2. Okay, lepas tu jangan biarkan macam ni. Sebab K tu, K kuasa 2 dekat belakang. So kita kena terbalikkan benda ni. 2 tambah 5K. 2 tolak. Okay, dan yang ni kita padam. Cancel
Okay, dan jangan lupa untuk semak jawapan. 2 darab 2 jadi 4. Sama tak dengan jawapan dia, soalan dia? Sama. So inilah jawapan akhirnya. Okay, begitu.